Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar podcast kami. Hari ini selamat datang ke podcast khas sempena Hari Hati Intelek Negara 2025. Dan hari ini kita bawakan seorang tetamu istimewa. Sempena Hari Hati Intelek Negara kita ini, kita bawakan tamu istimewa. Beliau adalah seorang penyanyi, penulis lirik, komposer dan yang paling penting pernah memenangi anugerah juara lagu, Ana Rafali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang ke podcast kami, Ana. Terima kasih sudah jemput. Sebenarnya kan saya terkejut juga bila menghantar undangan dan Ana sendiri setuju menerima undangan kami. Saya pun terkejut juga dapat undangan sebenarnya. Selamat Hari Raya jugalah. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Tempoh hari beraya di mana? Saya kali ini kita orang tim Raya KL. Oh, tim Raya KL. Jadi memang beraya di rumah sanak saudara di Kuala Lumpur lah. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, sekali lagi selamat datang ke podcast kami. Untuk tahun ni sebenarnya kan Nana, tema dia adalah harta intelek dan muzik. Muzik kita, milik kita. So kira macam kalau ikutkan sesuai lah Ana masuk kat sini menjadi tetamu podcast kami. Right, hari ini kita akan sembang-sembang berkenaan dengan isu hak cipta dan kepentingan kepada penggiat industri muzik kat Malaysia ni lah. Okay. Sebelum kita melangkah lebih jauh, apa kata kalau Ana ceritakan sedikit lah mungkin latar belakang bermula tahun bila, kemudian progres sehingga sekarang ni lah. Sebenarnya saya dilahirkan dan dibesarkan dalam sebuah keluarga yang meminati muzik, bukan secara profesional tapi yang suka membeli kaset dan CD dan memasangnya di rumah supaya semua orang boleh dengar, even jiran tetangga kat sebelah pun boleh dengar lah kan. Kita memang muzik tu bukan satu benda asing dalam rumah kami. Jadi daripada situ saya telah kira develop satu minat untuk menghasilkan lagu. Saya memang suka berangan, kalau saya jadi seorang penulis lagu, apa lagu-lagu yang saya akan tulis. Jadi dari situ saya cuba belajar untuk bermain gitar sebab saya merasakan saya perlu menguasai satu instrumen untuk menghasilkan lagu dengan lebih baik. So saya pun belajar main gitar sendiri. Siap ada satu buku tu, kalau generasi saya faham lah, satu buku tu namanya 30 hari belajar bermain gitar. Tapi memang tak akan 30 hari memang tak akan mahir lah. Bohong semata-mata. Tapi saya beli buku tu dan saya cuba mengajar diri saya untuk bermain gitar lah. Dari situ saya merasakan cukup suka untuk memain lagu-lagu orang lain. Jadi saya pun rasa shortcut dia lah, kalau saya nak tahu main gitar, saya kena just buat lagu sendiri dan nyanyikan dan at least adalah taklah beli gitar tu dengan sia-sia. Daripada saya menghasilkan lagu, satu lagu ke satu lagu tu, saya pun terasa terdetik untuk berkongsi lagu tu dengan khalayak ramai. Jadi saya memuat naikkan lagu saya di YouTube dan dalam ramai-ramai orang kat Malaysia ni, Abang Aidi Alfan telah mendapat link video saya daripada cousin saya dan beliau pun kira menghubungi saya melalui MySpace ketika itu. Dan kami kira macam bertukar-tukar correspondence lah, bertukar-tukar message, dan saya dapat tahu beliau sedang mengadakan uji bakat untuk mendapatkan sebuah artis di bawah syarikat rakaman beliau. Dan saya pun pergilah audition, alhamdulillah dapat, dan alhamdulillah terdetik dari situ saya telah pun menghasilkan sebuah album pertama bersama dengan dia sebagai producer, dan di antara lagu-lagu yang dimuatkan dalam album pertama itu ialah lagu Tolong Ingatkan Aku yang telah yang memenangi anugerah juara lagu dan yang telah mendekatkan saya dengan lebih ramai lagi orang di tanah air lah. So itulah permulaan saya. Sebenarnya bukan sebagai seorang penyanyi tapi seorang penulis lagu. Penulis lagu. Lama tak sebenarnya ambil belajar main gitar tu? Sampai sekarang pun saya masih lagi belajar dan kurang mahir. Tapi sebab niat dia ialah untuk supaya saya boleh memainkan lagu-lagu saya sendiri dengan menyanyikannya lah. Di situlah saya rasa gitar satu instrumen yang sangat mudah untuk kita bawa di mana-mana dan untuk sampaikan di halayak lah. Sebab saya sendiri pun cuba untuk belajar tapi yang saya sampai sekarang tak pandai-pandai lah. Jadi sebenarnya bagi saya apa-apa pun kita boleh mahir tapi kita perlu untuk memberikan masa dan usaha lah. Mungkin masa dan usaha tu belum cukup lagi kot. Mungkin lah sibuk dengan tugasan hakiki. Betul, faham. Lagi satu kan, sebenarnya kan saya mula kenal Ana ada lagu, bukan melalui lagu yang
lagu yang famous tu lah. Saya rasa saya mula kenal yang lagu apa tu yang Ramalan Kaji Cuaca. Hujan Bunga di Kuala Lumpur. Hujan Bunga di Kuala Lumpur. Itu adalah lagu yang membuatkan Abang Adi FM tertarik untuk menjadikan saya artis di bawah rakaman je lah. Sebab video saya membuat persembahan di sebuah satu acara dengan orang ramai, di depan orang ramai, bermain gitar berbaju kurung. Itu antara video yang menangkap minat dia lah. Tu kira trademark juga tu kan. Trademark seorang anak adalah menyanyi sambil berbaju kurung kan. Right. So macam sekarang ni Ana masih lagi menyanyi juga dan ada juga tugas hakiki jugalah kan. Maksudnya tak adalah memang fully seorang penyanyi tu tak. Sebab saya seorang yang mempunyai banyak minat dan kecenderungan untuk meluaskan lagi kemahiran saya. So saya bukan saja muzik bukan salah satu passion saya dalam hidup. So saya pun sangat minat dalam industri pendidikan dalam bidang pendidikan. So saya minat, and then tapi pada masa sama saya tak boleh nak lepaskan muzik tu. So saya sekarang ni saya banyak menulis lagu dan juga menerbitkan lagu-lagu saya sendiri di bawah label saya sendiri, di mana ia boleh dapati di semua streaming platform lah. Good. Okay, sekarang ni sebagai seorang kita ambil sebagai seorang penulis lirik dan juga pencipta lagu. Okay. Katakanlah kan, Ana satu hari tu tengah mencari idea lah, suruh Ana dengar lagu kau semua. Pernah tak Ana dengar macam, ini macam lagu aku? Maksudnya orang tu tengah dah tiru lagu Ana. Ataupun Ana tengah layan-layan lirik tu, tiba-tiba, ni pun lirik macam lirik aku. Pernah tak benda tu jadi? Kalau dari segi melodi, alhamdulillah setakat ni saya rasa saya tak pernah lagi lah terdengar siapa-siapa yang mungkin terinspirasi daripada lagu-lagu saya sendiri. Mungkin itu kekuatan saya kot yang melodi saya tersendiri mungkin lah kan. Okay. Sedap ke hati. Tapi saya rasa sebagai seorang penulis lagu dan penulis lirik itu, kita sebenarnya tidak terlepas daripada terinspirasi atau mendapatkan inspirasi daripada lagu-lagu yang kita dengar. Cuma perlu ada tanggungjawab sekiranya kita tahu yang lagu kita itu terlalu dekat atau terlalu sama. Dan kita patut mengkreditkan orang tersebut atau menghubungi orang tersebut untuk memberitahu, okey, saya mungkin ada menggunakan sedikit elemen daripada lagu tersebut dan mendaftarkan sekali hak ataupun lagu tu bersama dengan yang kita rasa sama itulah, supaya semua orang mendapat sedikit daripada kutipan royalty sekiranya ada lah dalam lagu tersebut. Tapi berkongsi sedikit pengalaman Sila. Saya pernah mendapat mesej daripada Ultimate. Sebenarnya dia tak perlu pun hantar apa-apa, tak perlu bertanya apa-apa, tapi ketika itu saya rasa dia mencerminkan beliau sebagai seorang yang sangat menghormati orang lain lah. Dia bertanya kepada saya itu sebelum dia mengeluarkan lagu Jika Aku Kaya bersama dengan Abi Rafael. Betul. Dia tanya saya boleh tak dia nak pakai lirik Hari-Hari Hari Raya. Hari Raya tu adalah lagu raya saya yang saya dah telah pun keluarkan setelah beberapa tahun, dan beliau tanya sebab dalam lirik itu dia nak akan gunakan perkataan itulah. Saya kata lah, pakai je lah, tak perlu pun kan. Tapi saya rasa macam berbunga juga, ada orang terinspirasi dengan frasa yang saya pakai itu, dan kira menyambungkan lah legasi itu sedikit sebanyak. So saya rasa itu antara satu contoh yang sangat manis, walaupun tak perlu pun adalah satu frasa je, bukan entire lirik ke kan. Betul. Tapi benda tu mencerminkan betapa kita sebagai penggiat seni patut saling sokong-menyokong dan patut saling hormat-menghormati dan memastikan industri kita sentiasa berkembang dan meriah lah. So terima kasih Ultimate kerana sudi memberikan satu contoh yang sangat bagus untuk podcast kita hari ini. So, tapi kiranya lagu yang tu selepas yang kolaborasi dengan Ultimate dan tu semua kan. Okay. Dan kalau mendengar apa yang anak cakap ni kan, saya rasa sebenarnya kita ni sama generasi. Maksudnya kita daripada zaman generasi kaset pindah kepada CD, pindah kepada digital streaming sekarang ni kan. Macam Ana sendiri, Ana tengok ada perubahan tak daripada segi macam mana orang melihat sesuatu hak cipta tu? Maksudnya daripada zaman kaset. Banyak perubahan, dan kita boleh lihat ni dari pelbagai sudut lah. Kita boleh lihat daripada segi sudut pendengar atau consumer, kita boleh lihat daripada sudut penggiat atau pemuzik. Bagi saya sekarang ni sebagai seorang pemuzik, saya merasakan disebabkan teknologi sangat-sangat mudah untuk kita menghasilkan lagu dan berkongsi lagu kita di halayak ramai. Dan pada yang sama ini akan menggalakkan lebih persaingan yang sangat
kira sihat lah, insyaAllah. Di mana semua orang boleh menghasilkan lagu sama ada di studio profesional ataupun di studio di rumah. Dan ni sebenarnya telah menjadikan lebih banyak lagi lagu-lagu yang boleh ditatapi atau didengari oleh halayak ramai. Pada masa yang sama, kalau kita tengok sudut consumer tu, sangat mudah untuk kita berkongsi lagu dengan orang lain tanpa memikirkan tentang impact atau implikasinya kepada penggiat-penggiat. Sebagai contoh macam let's say saya download lagu, lepas tu saya cakap, best lah lagu ni, saya share dengan kawan saya melalui WhatsApp. Perkongsian itu tidak akan mendatangkan apa-apa kepada mereka yang menulis lagu tersebut, mereka yang menyanyikan lagu tersebut, mereka yang memainkan gitar lagu tersebut. So memang tak dapat apa-apa lah. So jadi saya rasa yang terbaik sebagai seorang consumer ialah kalau kita betul-betul nak support seorang artis itu atau lagu tersebut, ialah untuk mendengarnya di platform streaming yang halal, di mana kita subscribe untuk mendapatkan servis tersebut, ataupun kita request dekat stesen-stesen radio supaya lagu tu kerap dimainkan di radio, supaya artis-artis atau mereka yang terlibat dalam sebuah rakaman itu mendapat keuntungan atas hasil kerja yang mereka telah berikan lah. Saya setuju part tu. Sebab tadi Ana ada mention pasal beli kaset apa semua kan. Ana ingat lagi tak kaset pertama yang Ana beli? Oh, saya ingat. Saya beli kaset Beatles compilation. Apple One tak silap. Saya pasang. Habis dia pendek-pendek lagu Beatles kan. Okay, pasang lepas tu pusing, lepas tu letak play semua tu. Biasalah dengan ramai-ramai dengan family semua tu, ataupun dekat pinjam abang punya Walkman dengar seorang-seorang. Beatles adalah kaset pertama yang saya beli. Saya zaman saya sebenarnya kita sezaman, tapi saya rasa kaset pertama yang saya beli adalah kaset Peter Pan kot masa tu. Betul-betul dah ke sini lah. Saya beli CD Peter Pan. Maksudnya kita beli kaset Peter Pan masa tu kan. Maksudnya nak kata perbezaan suka muzik tu lain lah kan. Saya awal sikit. Saya rasa masa kaset pertama tu saya ayah saya umur 10 ke 11 tahun. 10 saya masih bermain dekat taman lagi lah. Tak ada terfikir nak untuk muzik apa semua kan. Alright Ana, sebagai seorang yang berada dalam industri muzik itu sendiri kan, Ana tengok dengan kehadiran BBNU apa semua tu kan, budak-budak baru nak up apa semua. Kemudian Ana rasa adakah tahap diorang sebagai seorang artis tu, diorang tahu tahap mana diorang punya hak kepada setiap apa yang diorang buat tu? Alhamdulillah, saya rasa generasi pemuzik zaman sekarang ni diorang mempunyai kesedaran yang agaknya lebih tinggi. Mungkin disebabkan mempunyai akses kepada internet ataupun di mana segalanya di hujung jari. Ya, di hujung jari, capaian sangat dekat. Jadi mereka boleh mendidik diri sendiri tentang isu-isu hak cipta ataupun hak mereka sendiri sebagai seorang penggiat seni. Dan saya rasa ini berbeza dengan beberapa tahun yang lepas ataupun beberapa tahun yang lepas, di mana mungkin pemuzik tidak satu perkara mungkin hak cipta ataupun regulations tak ada kat situ untuk mempertahankan hak mereka. Pada masa yang sama mungkin mereka tidak mempunyai ilmu yang sewajarnya untuk sedar tahu apa yang mereka boleh tuntut atau tidak. Tapi masa zaman sekarang ni saya merasakan lebih mudah untuk access information dan untuk berkongsi maklumat dengan orang ramai. Jadi mereka tahu apa yang mereka patut pertahankan, apa yang mereka patut kejar, dan sangat membantu juga badan-badan kutipan royalty sangat gigih mendidik ahli-ahli mereka supaya mereka tahu apa yang mereka boleh dapatkan dalam industri muzik lah. Sebab tadi Ana ada mention pasal royalty kan. Okay. Cuba macam ceritakan kepada orang yang memang bukan dalam bidang muzik apa semua, macam mana sistem royalty ni dekat Malaysia berfungsi. Okay. Kita lihat saya rasa analogi yang mungkin saya boleh kongsikan ialah macam ni lah. Contohnya kalau kita nak buat kek kan. Kita nak buat kek tu kita kena beli barang-barang mentah dia. Kita kena beli tepung, kita kena beli telur, kita kena beli mentega. Dan bahan-bahan tersebut kita olahkan untuk menghasilkan sebuah kek. So dalam muzik,
untuk penghasilan satu muzik atau satu rakaman, kita perlukan lagu daripada komposer dan juga penulis lirik, kita perlukan artis atau penyanyi, dan kita perlukan pemuzik-pemuzik sesi yang memainkan gitar, drum, castanet ke triangle apa-apalah dalam lagu tu, dan kita memerlukan penerbit yang mengeluarkan funds atau duit untuk menghasilkan membiayai rakaman tersebut untuk menghasilkan sebuah rakaman, sebuah lagu. So, kalau sebagai seorang pengguna, saya boleh bayar harga sebuah kek tu untuk menikmati kek tersebut, di mana saya tahu yang nak kena bayar untuk tepung, nak kena bayar untuk telur, nak kena bayar untuk mentega. Seperti juga itulah saya sebagai seorang pendengar harus memikirkan tentang kos penghasilan lagu tersebut supaya saya boleh mendengar dan menikmati lagu tersebut. Dan apabila saya membayar untuk mendengar sesuatu lagu, saya akan memastikan duit daripada apa yang saya keluarkan itu akan dapat kepada mereka yang berhak lah. Penerbit, syarikat rakaman, penulis lagu dan penulis lirik, artis-artis yang saya support kan, pemuzik dan sebagainya. So disebabkan itu agak mustahil lah untuk orang merasakan bahawa artis sebenarnya macam susah nak cari makan ke, susah nak tu, sebab memang hak tu dah ada untuk mereka. Dia memang dah ada termaktub bahawa mereka berhak untuk mendapatkan pulangan daripada hasil usaha mereka. Itulah analogi dia. Analogi untuk royalty itu sendirilah kan. Royalty sendiri, ya. Itulah Ana duk mention pasal kek. Sebenarnya kita dah makan kan. Tapi bila sebut-sebut pasal kek ni rasa macam sedap juga kalau dapat makan kek kan. Maksudnya balik ni kena minta wife buat kek lah tu. Buat kek sambil mendengar lagu lah. Sambil mendengar lagu. Alright. Kalau macam tadi Ana ada mention, maksudnya setiap orang patut akan dapat setiap portion daripada royalty itu sendiri. Macam mana pula kalau tiba-tiba ada artis yang cakap view dia dah banyak, berjuta-juta dah view, tapi royalty yang dia dapat tu sikit je. Okey. Artis tersebut perlu faham adakah lagu tersebut telah pun didaftarkan di badan-badan tersebut, sebab tanggungjawab kita, tak kira sebagai seorang penerbit lagu, syarikat rakaman ataupun penulis lagu ataupun artis ataupun muzik, ialah untuk memastikan badan-badan kutipan royalty tahu apa karya-karya kita. Sebab mereka tak boleh automatically mengenal pasti lagu yang kita hasilkan. Merupakan tanggungjawab kita sendiri untuk mendaftarkan lagu-lagu kita di badan-badan tersebut supaya mereka boleh keep track di mana lagu dimainkan, macam mana nak buat pengagihan. Sebab saya rasa mungkin orang ramai salah faham yang dia kata kalau lagu dia viral semua tu automatik dia akan dapat banyak duit. Kita kena tahu adakah tempat-tempat lagu itu viral itu membayar kepada badan kutipan royalty. Sebagai contoh, kalau lagu dia viral dekat YouTube, memang MSCP collect from YouTube. Kalau itu lagu dia sendirilah, kalau macam dia menyanyikan lagu cover dan kira macam yang dapat kutipan tu ialah original komposer dengan penulis lirik lah. Dan then kalau lagu dia viral di radio station, dan alhamdulillah memang kesemua badan kutipan royalty mengutip daripada radio station. So lagi banyak lagu itu diputarkan di radio, lagi banyaklah kutipan yang dia akan dapat. Sepatutnya tak ada isu lah kan, selagi mana dia daftar lagu tu pada badan-badan yang mengutip royalty ni. So selagi itu dia akan dapat royalty lah, kutipan royalty untuk dia. Dan sebenarnya dia macam 1 tahun ke belakang lah. Let's say lagu tu popular tahun 2025, 2026 sebenarnya baru diriliskan kutipan, ataupun mungkin 2027. Terpulang kepada jadual pengagihan royalty lah. Mungkin juga diorang mungkin salah faham kot. Mungkin diorang berfikir yang bila dia dah ada satu lagu, dah ada satu lirik, dia pergi register dekat MyPo. So itu untuk pendaftaran copyright apa semua kan. So diorang fikir macam okey, dah daftar copyright kat sini, tak ada masalah dah, settle dah. Walaupun sebenarnya untuk royalty tu ada step lain pula. Ya, betul. Betul. Okey. Baik, macam sekarang kita dah bincang tadi, dah cakap-cakap pasal royalty kan. Sebenarnya kalau ikutkan sekarang ni, royalty ni macam isu yang agak panas sebenarnya. Terutama dekat Malaysia ni sekarang ni lah. Alah-alah kita dah sentuh kan pasal benda tu kan. Sekarang ni Ana sendiri di bawah label sendirilah kan, betul kan? Okey. Ada orang yang kata label ni macam rakus lah juga. Okey, ada yang kata kan, okey, label ni rakus sebab dia makan
hasil daripada copyright artis-artis ni semua. So pada pandangan Ana, sejauh mana benda ni betul ataupun tidak? Sebenarnya isu ini dia dah lama dah memang ada. Sebab saya sangat relevan untuk artis-artis veteran lah, artis terdahulu, di mana mereka mungkin ketika itu tidak mempunyai maklumat yang cukup tentang hak mereka sebagai seorang artis. Dan mereka selalu cakap pasal label tidak membayarkan royalty dan sebagainya semua tu ni. Tapi saya rasa sekarang ini disebabkan kita mempunyai information tentang apa yang hak kita dan sebagainya, perkara ini saya rasa tak berlaku dah. Harap-harapnya lah, saya berdoa supaya tak berlaku di mana kepada mana-mana artis. Saya sangat bertuah sebab tidak mempunyai apa-apa masalah dengan label saya sebelum ini. Mereka menjaga hak saya dengan baik, dan saya rasa sebenarnya dia punya akar dia ialah perlu ada knowledge lah, perlu ada ilmu pengetahuan tentang industri muzik ni. Saya rasa semua penggiat seni, tak kira sama dia seorang penulis lagu ataupun artis rakaman ataupun pemuzik sesi dan sebagainya, perlu tahu apa yang mereka perlu tahu tentang hak mereka lah dan hak cipta, apa regulasi di Malaysia dan sebagainya, supaya mereka dapat mempertahankan kepentingan masing-masing. Dan saya rasa sebenarnya yang kita perlu fahamlah, kalau sebagai sebuah label itu, kalau kita rasa macam kita memang betul nak menjaga hak ataupun kepentingan artis kita, dan kita kena memastikan artis kita mempunyai ilmu yang lengkap lah tentang ini, tahu apa yang mereka buat, dan perlu ada satu kerjasama yang baik di antara label dan juga artis supaya tidak berlaku salah faham ataupun perkara-perkara yang sukar atau sulit macam ni lah. Perlu ada kerjasama dan pemahaman yang seselari lah. So, maksudnya semua orang kena sentiasa belajar jugalah, sebab macam undang-undang ni kan sentiasa berubah juga kan. So nak tak nak memang kena belajar jugalah, ambil tahu apa semua. Macam mana sendiri kan, saya sebenarnya nak tanyalah lama benda ni kepada seorang penulis lagu, pencipta lirik semua kan. Mana yang dah datang dulu sebenarnya? Mana yang datang dulu? Maksudnya lagu tu keluar dulu ke ataupun lirik tu yang datang? Saya rasa ni soalan ni mungkin jawapan dia berbeza kepada setiap pengkarya lah. Bagi saya kadang-kadang dua-dua boleh. Kadang-kadang bila kadang saya ada satu idea untuk lirik, saya akan tulis dulu lirik tu somewhere, dan saya akan macam buat benda basuh pinggan kemudian semua tu, dan tiba-tiba macam saya akan melagukan lirik yang saya tulis tu, ataupun saya tengah main gitar, sekali saya strum tu, saya keluar idea untuk melodi, dan dari situ saya akan cari apa lirik yang sesuai untuk ni. Kadang-kadang saya tulis siap-siap dulu puisi, macam contohnya lagu Tolong Ingatkan Aku sebenarnya hasil daripada satu puisi yang saya tulis, dan daripada situ saya bila puisi tu dah siap, macam kalau menjadikan ini sebagai satu lagu menarik juga. So saya ambil gitar, saya tengok apa lirik yang saya tulis tu, saya terus keluarkan dia punya verse dia bunyi macam mana, chorus dia bunyi macam mana. So ada macam-macam cara lah, ada macam-macam cara untuk kita menghasilkan lagu. Masing-masing punya ni lah kan. Sebab saya ingatkan macam pelik kat mana yang datang dulu, dia menulis dulu ke, kemudian baru masukkan lagu ke. Kira macam bergantung kepada artis itu sendiri lah. Especially kalau kita macam singer-songwriter kan, kita tulis lagu dan kita nyanyikan lagu tersebut, ataupun kita menghasilkan lagu, kita compose dan lirik pun kita tulis. Dia dynamic berbeza dengan ada seorang composer yang memberikan lagu dia kepada penulis lirik untuk menghasilkan lirik lah. Saya juga ada menulis lirik untuk rakan-rakan saya. Saya ada tulis lagu dengan Abang Tajam Aku Hussein. Saya ada tulis lirik dengan band saya, SOG. Band saya Raja Nazrin, tapi kami ada menghasilkan lagu bersama dengan band Magosa. Lepas tu, jadi saya rasa alhamdulillah saya sangat fleksibel lah. Saya boleh buat lirik dan saya juga boleh menghasilkan melodi, di mana orang lain boleh tulis lirik jugalah, atau dua-dua terpulang. So, maksudnya lirik dah tulis, lagu dah tulis, kalau tak ada orang nak nyanyi, aku nyanyi sendirilah. Macam tu lah. Saya menerjun ke dalam industri atau bidang nyanyian ni sebab saya rasa tak ada siapa nak nyanyi lagu saya. So saya pun kena nyanyi lagu saya sendiri.
So macam tadi kan Ana ada mention pasal yalah buat dia punya lirik, dia buat dia punya lagu tu kan. Pada Ana, kalau Ana dah buat ataupun ada orang lain buat dan nama dia tak dikreditkan dekat yalah part lirik apa semua tu kan, adakah benda tu kita considerkan sebagai tak beretika ataupun sebenarnya dia nak melanggar hak cipta orang lain ke? Saya rasa dua-dualah. Satu, dia sebagai saya salah satu salah laku, dan juga dari segi apa orang kata undang-undang, dan juga dari segi macam kita punya integriti sebagai seorang pengkarya lah. Kita kalau boleh, seperti yang saya katakan tadi, kita perlu ada rasa menghormati dan juga sokong menyokong. Jadi bagi saya perlu ada justifikasi yang jelas lah sekiranya kita tidak mahu mengkreditkan seseorang yang telah pun menyumbangkan sesuatu dalam lagu tersebut. Bagi saya, kalau dia sumbangkan macam satu frasa pun kita patut kreditkan. Bagi macam saya yang lah. Tadi, macam yang lagu Hari-Hari Raya tu. Hari-hari tak perlu. Bagi saya, saya sendiri kata tak perlu satu frasa lah. Macam saya, macam kalau kita secara aktif bersama-sama menghasilkan sebuah lagu tersebut, dan setiap orang di situ patut dikreditkan. Saya rasa, saya percaya. Sebab saya juga ada kira bekerjasama dengan orang lain untuk menghasilkan sebuah lagu. So asalkan nama saya dekat situ, okeylah, alhamdulillah lah kan. So, maksudnya untuk Ana sendiri tak pernahlah berlaku nama tak dikredit apa semua. Tak pernah. Dan sebenarnya itulah satu benda yang kita sering juga dengar isu di mana berlaku pergaduhan tentang kredit mengkredit ni, tapi saya rasa perlu ada satu kesefahaman di mana sebenarnya industri muzik kita ni kecil. Takkan kita nak bergaduh dengan semua orang kan. Dan sebenarnya saya percaya kepada perkongsian rezeki lah. Kalau kita berkongsi rezeki dengan lebih ramai orang, insya-Allah lagi banyak rezeki yang kita dapat. Dan setiap orang ada dia punya part masing-masing lah dalam rezeki itu. Alright. Right, kita masuk sikit pasal budaya. Macam sekarang ni, lagu dah ada, dia tak nak buat lagu baru tapi dia remixkan ataupun orang kata apa, beri nafas baru kepada lagu tu kan. So kalau untuk Ana sendiri, Ana okey dengan konsep macam tu ataupun sebenarnya macam Ana rasa macam tak payahlah nak bagi nafas baru, cukuplah dengan nafas dia yang ada selama ni ke macam mana? Dulu saya mungkin seorang yang sangat naif atau seorang yang mempunyai pemikiran berbeza. Saya sebagai seorang penulis lagu, saya merasakan bahawa kalau kita seorang komposer, kita hasilkanlah lagu baru, tak perlulah nak kira macam menggunakan lagu-lagu lama dan mengeluarkannya kembali. Ketika itulah beberapa tahun lepas. Tapi lagi lama saya di industri muzik, saya sedar bahawa kita perlu sentiasa ada rasa sayang kepada badan karya yang kita ada, the body of work yang kita ada kan. In the sense that macam kalau boleh kita sentiasa menghargai pengorbanan dan perjuangan pemuzik-pemuzik, penulis-penulis lagu terdahulu dengan mengangkat karya-karya yang sebelum ini untuk kita appreciate pada zaman sekarang, untuk kita hargai pada zaman sekarang. So saya sangat suka dengar bila lagu-lagu yang lama yang saya suka tu diberi nafas baru oleh generasi baru, ataupun saya sendiri menyanyikan lagu-lagu daripada komposer-komposer yang saya minat. Kita memberikan interpretasi yang berbeza dan seterusnya mengembangkan lagi penghargaan kepada sesebuah lagu tersebut. So saya rasa macam, sebab saya pun bermula sebagai seorang peminat muzik, dan saya akan sampai bila-bila jadi seorang peminat muzik. Saya sentiasa cuba cari dan mendengar lagu-lagu yang menarik minat saya, baik daripada lagu-lagu yang sebelum ini, lagu-lagu lama ataupun lagu-lagu baru. Dan saya rasa tak ada masalah pun untuk seorang artis itu menyanyikan semula lagu-lagu yang lama, asalkan mereka menghormati karya tersebut di mana komposer tersebut dikreditkan supaya mereka dapat royalty, kutipan daripada penghasilan lagu tersebut lah. As long as lagi mana dia dikreditkan, so tak ada masalah lah kan. Betul. Sebagai contoh, kalau kita ambil macam let's say saya buat cover lagu dekat, saya buat cover lagu, saya terbitkan, saya letak di streaming platform ataupun saya post dekat YouTube semua tu, AMACP akan mengutip royalty untuk berikan kepada pengkarya asal. So in a way saya membantu jugalah pengkarya-pengkarya asal ni menikmati hasil kutipan daripada lagu yang mereka telah tulis mungkin 20 tahun, 30 tahun, ataupun waris-waris mereka mendapat sesuatu daripada nafas baru yang telah saya berikan kepada lagu tersebut.
itulah tadi macam Ana ada cakap pasal apa, pemberian kredit tu kan pada yang pemilik asal kan. Rasanya tak ramai orang tahu benda tu. So kira macam satu perkongsian yang pada saya baguslah, menarik tu sebenarnya kan. Dan Ana juga mention tadi, Ana buat lagu, Ana upload di YouTube apa semua kan. Macam sekarang ni kita tahulah semua benda pun secara online. Okay, ada orang kata apa, streaming apps, contohnya Spotify pun ada, YouTube pun ada, iTunes pun ada pun semua kan. Pada pendapat Ana sendirilah, dalam kes orang kata apa, digital streaming ni, siapa yang paling power sebenarnya? Artis tu sendiri ke, ataupun label artis, ataupun digital streaming tu sendiri? Power dari segi apa? Mungkin orang kata apa, pemberian, royalty tu sendiri, keuntungan. ataupun keuntungan ke apa siapa semua. yang mendapat paling banyak keuntungan? Sejujurnya saya rasa sebenarnya pertama sekali yang mendapat keuntungan daripada penstriman lagu-lagu tersebut ialah the platform tersebut. Sebab ia satu bisnes. So mereka, siapa nak buat bisnes kalau tak dapat untung kan? Dan kedua, saya rasa yang mendapat keuntungan daripada itu ialah label. Sebab para label ni kita kena faham, mereka mempunyai hak untuk mendapat lebih banyak kata share daripada situ, sebab mereka telah mengeluarkan kira funds ataupun modal untuk menghasilkan lagu tersebut untuk artis tersebut. Especially kalau label itu mempunyai kira macam deal ataupun kontrak bersama dengan artis tersebut yang kira complete package lah, 360 punya deals, di mana mereka menjaga artis punya management sekali. Maksudnya dia menguruskan artis tersebut untuk jadual artis tersebut, ataupun kira macam grooming punya services ke what not kan, ataupun kira kalau ada apa-apa cost lah, dia dah spend dekat situ, dan dia orang berhak untuk mengutip balik apa yang diorang dah spend kepada artis tersebut. So mereka justifikasi mereka untuk mendapat lebih daripada satu benda itu kiranya telah pun tertulis dan kira ada di dalam undang-undang lah. Dan saya rasa yang artis-artis pula mungkin tak dapat banyak sangat daripada streaming itu, melainkan dia sendiri own dia punya label, maknanya dia sendiri yang buat. Tapi sebenarnya artis-artis di Malaysia ini kebanyakannya mereka mendapat keuntungan daripada putaran lagu di radio, kutipan mereka daripada RPM. RPM ialah Recording Performance Malaysia, yang menjaga kebajikan dan hak artis-artis rakaman ataupun pemuzik sesi yang terlibat dalam sesebuah rakaman itu. So RPM telah berjaya mengutip daripada beberapa premis perniagaan dan juga banyak lagi kawasan, stesen radio dan sebagainya, untuk memastikan lagu yang diputarkan kerap mendapat lebih banyak agihan lah, royalty lah. So sebenarnya saya nak perlu betulkan sikit salah faham. Orang rasa kalau macam lagu saya banyak ni, kenapa saya dapat sikit? Dia bukan pasal kuantiti lagu, tetapi kekerapan lagu tersebut dimainkan di radio. Sebagai contoh, sekiranya saya mengeluarkan sebuah lagu dan lagu tersebut di radio pick up dan rasa macam high rotation lah, banyak kerap, setiap jam mesti ada satu lagu keluar, dan lagu tersebut akan mendapat lebih banyak lagi lah portion daripada kutipan untuk tahun tersebut. Itu konsep dia. Bukan lagi banyak lagu kita hasilkan, lagi banyak kutipan kita dapat. Tak, dia bergantung kepada tahun kutipan tersebut dan kekerapan lagu itu dimainkan lah. So mungkin tahun ni tak berbanyak, tapi 2-3 tahun lagu ni naik balik, tiba-tiba orang nak juga dengar lagu ni untuk tahun tu kan, mungkin akan dapat banyak lagi kutipan untuk lagu tersebut. Dia sebut pasal radio tadi kan, macam-macam kalau kita dengar radio kan, mungkin kita akan kata macam lagu ni lagi. Maksudnya semakin banyak lagu tu dimainkan, so semakin tinggilah dia punya royalty-nya kat situ. Dia macam kira what do you call it? Pecahan lah. Dia macam dia kita ikut percentage kononnya lah. Untuk dia sebenarnya ada technical term dia ataupun calculation dia agak rumit sikit, tapi apa kita faham ialah macam ni, kalau kita kumpulkan semua kutipan, macam konsep dia, kalau kita seorang pengguna, kita kena bayar lesen untuk memainkan lagu tersebut, ataupun untuk membenarkan kita memperdengarkan lagu tersebut di premis kita. Macam contohnya saya ada restoran, saya nak mainkan lagu, saya kena bayar MSCP, saya kena bayar PPM, saya kena bayar RPM. Bagi mereka tak tahu, MSCP menjaga publisher dan komposer dan penulis lirik, PPM syarikat rakaman, dan RPM artis dan pemuzik sesi dalam sebuah rakaman tersebut. So saya bayar ketiga-tiga badan ini untuk penggunaan yang berbeza.
So kena faham lah, bukan kalau saya dah bayar MCP saya tak perlu bayar RPM. Kalau saya dah bayar RPM saya tak perlu bayar PPM. Tak. Dia macam contohnya macam bil elektrik, bil air, kita bayar kat different orang kan, kita bayar sama kan. Betul. So konsep itu dan daripada kutipan tersebut lah setiap badan-badan tersebut akan mengagihkan ke ahli-ahli mereka tersendiri. Dan ahli-ahli mungkin boleh overlap lah, because saya sebagai contoh, saya seorang komposer, penyanyi, dan saya juga menerbitkan lagu saya sendiri kan. So adalah hak saya di dalam ketiga-tiga badan tersebut. So, maksudnya macam sekarang ni in terms of pembayaran tu kan, sebab tadi Duk cakap pasal bil apa semua kan, adakah dia kira macam restoran tu, kedai tu kena bayar, maksudnya langsam untuk setahun pakai, ataupun at the end of the year yang dia kena bayar benda tu? Kalau saya, pengalaman saya bersama dengan RPM, saya tahu yang setiap premis mempunyai tarif yang tersendiri. Maknanya macam bil mereka sendiri lah, amount tersendiri berdasarkan kepada keluasan tempat, berdasarkan kepada penggunaan dan sebagainya. Jadi amount itu telah ditetapkan melalui persetujuan dengan semua orang lah, board of directors dan sebagainya. So dia punya amount tu sangat reasonable mengikut standard kira macam practice yang diamalkan di negara-negara lain jugalah. Reasonable. Maknanya macam kira macam itu kita bukan macam kira macam premis tu beli lagu, bukan konsep beli, dia macam melanggan lah, macam subscription. So tiap-tiap tahun dia kena bayar subscription tu supaya dia dibenarkan untuk benarkan memainkan lagu, apa-apa lagu di halayak ramai. So daripada kutipan tarif tersebut itulah yang kita poolkan amount tu untuk tahun tersebut, dan akan diagihkan kebiasaannya di tahun seterusnya berdasarkan kepada kegerapan lagu itu dimainkan. Sebab kita memang ada report daripada setiap stesen radio yang kita pantau. Saya rasa dalam nak dekat lebih daripada 60 radio station lah. Banyak radio station di Malaysia. Dan juga kita pun ada, untuk RPM kita pun ada persefahaman dengan badan-badan luar seperti PPL di UK, SAMI di Sweden, dan banyak lagi lah badan-badan yang juga menjaga kebajikan artis-artis dan pemuzik sesi di negara masing-masing. So kami saja bukan kutip untuk ahli-ahli di Malaysia, tapi juga untuk kira rakan-rakan di luar sana jugalah. So let's say kalau tiba-tiba ada satu premis kata, oh saya tak main pun lagu Malaysia, saya main lagu international, kita pun kutip juga untuk artis international. So wajib bayar supaya anda dapat kebenaran untuk memainkan apa-apa lagu di premis. Macam tadi kita dah cerita pasal royalty kan. Dia sebenarnya benda terlalu yang orang kata apa, asing sebenarnya untuk saya. So jadi macam tenganga juga mendengar pasal royalty tu kan. Ana sebagai seorang penulis lirik, setuju ataupun tidak kalau saya katakan dengan adanya AI sekarang ni, kreativiti seseorang tu tersekat? Itulah soalan dia. Soalan dia, adakah Ana rasa sebagai seorang penulis lirik juga kan, sekarang ni kalau kita pakai AI, tuliskan saya lirik lagu yang sedih dengan menggunakan perkataan-perkataan sekian-sekian, perap keluar terus dia punya lirik dia. Jujur saya katakan, sebab saya seorang penulis lagu dan penulis lirik yang mempunyai kapasiti atau kebolehan untuk menghasilkan sendiri, saya rasa tak ada masalah pun. Bagi mereka yang ingin berjenak-jenak dengan muzik, mungkin satu permulaan yang baik untuk mereka just start out, test, tengok macam mana kan. Ataupun let's say dia seorang pemuzik tapi dia tak ada lirik, dia just nak letak prompt kat situ dan tengok dan pakai olah dan sebagainya. Saya rasa tak ada masalah pun untuk kita menggunakan AI sebagai satu tool atau alatan teknologi untuk meneruskan kreativitian kita. Tapi kita juga harus faham, asalkan benda itu tidak bercanggah ataupun melanggar ataupun menghimpit pengkarya-pengkarya seni tanah air sendiri, di mana kita tahu AI itu telah pun dilatih dengan karya-karya di seluruh negara, di seluruh dunia, hasil dari penciptaan lirik dan lagu daripada pengkarya-pengkarya penggiat seni yang mungkin dah tak ada dan juga mungkin masih aktif kan. So perlu ada sedikit rasa hormat untuk tidak melanggar ataupun kira apa perkataannya, menghimpit hak-hak yang ni lah. Macam contohnya kan, kita prompt sekali tiba lagu ni sama dengan lagu orang ni kan. Kalau kita rasa lagu ni sama, kredit kan lah, masukkan kredit. Kita tahu kita punya prompt buat lagu macam Ana Rafali, dan kalau inspirasinya Ana Rafali, dan kreditkanlah Ana Rafali. Satu saya rasa tak ada masalah pun, sebab saya memang percaya, saya treat AI ni walaupun dia mungkin akan menghasilkan lagu yang lebih banyak dan lebih
hebat daripada apa yang saya mampu lakukan. Saya melihatnya sebagai seorang komposer atau penulis lirik yang hebat lah. Adakah penghasilan lagu-lagu yang baik daripada komposer dan penulis lirik yang hebat ni akan membuat saya berhenti menghasilkan lagu-lagu saya sendiri? Of course tak. Saya akan terus hasilkan lagu, saya akan terus perbaiki diri saya akan terus cuba untuk membuat lebih banyak lagu yang akan mendapat tempat di hati masyarakat dan juga mereka yang meminati muzik saya. Saya tak rasa sebagai satu persaingan sengit ke, saya tak rasa macam tu. Saya rasa mungkin untuk memeriahkan lagi industri muzik, kita ada artis-artis baru, komposer baru ni yang kita kena somehow kira bawa masuk dalam untuk menaikkan lagi, memeriahkan lagi industri muzik tanah air lah. So saya rasa macam tak perlu nak rasa takut ke apa benda, sebab kita pun ada yang minat kepada komposer ataupun penulis ni, best ni lagu ni kan, sedap ni lagu ni, kenapa lah aku tak tulis lagu macam ni kan, macam tu kan. So macam tu lah kita just menjadikan dia sebagai satu pembakar semangat untuk kita terus berusaha dan menghasilkan lebih banyak lagu yang baik lah. So kiranya tak ada orang kata isu tercabar apa ke, tak ada sebab lah, saya kan? Mungkin seorang teknologis kot. Saya percaya teknologi sebagai satu alatan untuk kita memajukan kita punya kebolehan diri, kemahiran diri. So saya rasa tak ada masalah, sebab dan sebagai seorang yang memang sangat menyokong kemajuan dan progreskan supaya lebih ramai lagi orang dapat menghargai lagu-lagu di tanah air itu, kita patut galakkanlah apa benda usaha yang membuat mereka lebih menghargai muzik lah. Okay, sekarang ni memandangkan Ana adalah seorang pemenang untuk anugerah juara lagu kan. So katakanlah dia gunakan AI buat lirik, buat lagu, bertanding di AGL dan ditakdirkanlah katanya lagu tu menang. Adakah pada Ana rasa macam benda tu tak layak untuk menang? Sebab dia kata dia tak menggunakan orang kata daya upaya seorang penulis lirik, pencipta lagu apa semua kan, menggunakan mesin untuk saya sebenarnya kan, saya percaya kepada rezeki lah. Saya rasa saya menang AJL tu pun alhamdulillah rezeki saya lah kan. Sebab persaingan ni sangat-sangat sengit. Sebenarnya orang tak faham itu adalah anugerah juara lagu. So lagu dan lirik tu yang dinilai kan, yang diangkat. Apa teruskan pasal AI tadi? So bagi saya macam memang terpulang kepada rezeki saya pada malam itu, dan saya sangat-sangat bersyukur, dan yang saya rasa sangat-sangat manis ialah apabila ada beberapa hero komposer dan penulis lirik di dalam barisan juri tersebut, seperti Datuk M. Nasir dan juga Hafsah Hassan sekali kan. So kat situ saya dah rasa macam lagu saya diiktiraf, mempunyai tempat yang istimewa di hati mereka lah kan. Tu dah membuatkan saya rasa berbunga-bunga, bersemangat dan rasa macam dihargai. Kembali kepada persoalan tadi, sekiranya lagu yang dihasilkan AI adakah diketahui atau tidak? Kalau diketahui, saya percaya pihak penganjur tidak akan membenarkan lagu tersebut. Kalau lagu itu memang diketahui dibuat melalui AI, tapi sekiranya tak ada siapa tahu, ni memang rezeki dia lah kan, cuma masuk menang. Saya rasa tidak menjadi masalah lah. Saya percaya, selain daripada percaya rezeki, saya percaya kepada muzik ini satu benda yang universal. Muzik ini benda yang sangat simple untuk kita hadam dan kita hargai. Tak perlu nak fikir terlalu teknikal tentangnya. Kalau lagu tu sedap, lagu tu sedap. Tak kisahlah siapa yang buat, komputer ke buat ke, kita tak tahu ke AI ke yang buat semua tu. Penilaian terhadap lagu itu sedap atau tidak tu pun mungkin penting. Sebagai seorang komposer, saya pun prom sekali, dengar lain tak sedap, buat lagi prom lagi sampai dapat apa yang sedap tu. Itu mungkin satu proses kreatif yang berbeza dengan apa yang saya biasa lakukan. Tapi pada masa yang sama saya rasa tak terlalu, mungkin satu kontroversial untuk saya cakap yang sebenarnya tak kisah pun kalau orang tu pakai AI ke tidak kan. Kalau lagu tu sedap lah kan. Tapi saya rasa itulah sedikit sebanyak tu macam kita, mungkin saya terlalu lenient dalam perkara ini, ataupun saya percaya semua lagu-lagu saya pun datang daripada ilham daripada Tuhan kan. So saya tak terlalu kritikal tentang itulah. Cuma saya rasa ni berbalik kepada soal integriti lah. Kalau saya sebagai seorang komposer, penulis lirik, menggunakan orang AI, orang lain untuk menghasilkan sebuah lagu itu, dan saya patut jelaslah tentang itu. Saya tak macam contohnya kita pakai orang macam ghostwriter kan. Kita
takkan kita tak nak kredit orang itu kan. Macam contohnya kalau macam ghostwriter kalau dekat US dia tak kredit takkan kan? Itulah tak pasal kan? itulah. So saya tak apa agree. Saya rasa dia nak remain sebagai ghost. So, ghost tu dan just macam tak ada siapa, you cannot pass off ataupun you tak boleh claim yang kita buat sesuatu itu bila kita bukan buat benda tu. Itu integrity. Maksudnya let's say saya bekerjasama dengan seorang ni tapi orang tu tidak mahu dikreditkan. Saya tak boleh terima benda tu. Saya rasa setiap orang patut dikreditkan tentang dengan usaha yang mereka telah berikan lah. So balik kepada tu sebab tu saya tanya, adakah diketahui atau tidak diketahui? Sekiranya diketahui dan patut jelas lah AI yang menang kan? Mungkin ada pertandingan, patut ada TV show yang perlawanan di antara orang betul dengan AI, siapa menang kan? Ataupun dia punya juri dia ialah halayak ramai. Tengok orang suka lagi lagu AI ni ke ataupun orang suka lagi lagu komposer komposer betul kan? So bagi saya itulah, kalau diketahui, dan saya rasa penganjur tidak akan benarkan. Tapi sekiranya tidak diketahui senyap benda tu dan itu terpulang kepada rezeki dia. Itu juga kan. Rezeki, orang kata rezeki tak salah alamat. Maksudnya kalau dia usaha betul-betul macam ni sekalipun, dapatlah kan. Betul. Macam sekarang Ana boleh saya kategorikan sebagai termasuk dalam kategori warga pendidik, mengajar juga kan. Betul. Tugas Ana sekarang sebagai seorang pengajar lah juga. Ana rasa sistem pendidikan kita kat Malaysia sekarang perlu atau tidak kita masukkan pasal elemen hak cipta apa semua ni dalam pembelajaran kurikulum sekolah lah. Semestinya. Saya percaya kalau ada satu subjek mungkin boleh diincorporatekan dalam bahasa Melayu ataupun ada satu subjek civic, ada certain thing yang kita patut perkenalkan kepada anak-anak lah. Sebab saya sebagai seorang ibu, saya pun ada anak, saya tahu apa benda yang saya nak pastikan anak saya faham. Dan di antaranya ialah hak sebagai pengguna, hak sebagai pengkarya. So perlu ada penjelasan supaya wujud kesedaran untuk sentiasa membayar setiap penggunaan kita. Tak kisahlah apa yang kita guna tu kita kena bayar. Kalau let's say kalau kita contohnya kita student, kita nak artikel ni kan, tapi kita tak ada duit, so kita buat melalui library, sebab library yang tolong bayarkan benda tu. Betul. Tak apalah kita download secara haram ke apa dia, ataupun kita buat subscription, kita subscribe. Kalau kita boleh subscribe kepada Netflix, takkan kita boleh subscribe kepada yang halal apa semua kan? Betul, macam ada online library dan sebagainya kan. Sebab saya pun kira subscribe untuk online library juga. So saya faham dah wujud dah kemudahan itu untuk kita memberikan penghargaan kepada pengkarya asal dan mengkreditkan mereka orang yang sepatutnya lah. So perlu ada kesedaran kat situ. Anak-anak kita patut diajar supaya ia tidak betul untuk berkongsi sesuatu tanpa memastikan mereka yang menghasilkan itu dapat sesuatu. So tak bolehlah share lagu dekat phone ke dengan kawan-kawan macam tu, just forward je benda-benda tu kan, tak. Kena bagi link kepada tempat asal tu lagi better daripada share lagu tersebut dekat situ. Betul. Saya setuju jugalah part tu. Sebab macam kalau kita kat Malaysia ni, kalau kita tengok dia pendedahan tu kurang lagi sebenarnya kan untuk budak-budak. Kalau kita tengok kan, saya suka tengok macam cerita orang putih, Hollywood apa semua kan, dia orang suka macam tiba-tiba disebut pasal intellectual property, copyright, which is benda yang orang kata benda tu jarang disebut kan dalam satu-satu cerita ke drama Melayu ke apa ke, tak ada langsung yang mention pasal benda tu. Saya rasa inilah kita patut Maipo kena support satu penghasilan drama tentang isu-isu harta intelek. Kan? Itu dah drama bersiri. dah orang kata di luar bidang di sini lah kan. Kita patut galakkan supaya isu ini diperbincangkan di halayak ramai lah. Selain daripada antara kita, tapi kalau boleh kita nak wujudkan satu peluang untuk mereka bercakap tentang hal ini dan somehow kira macam memastikan mereka-mereka yang terkesan ni terbela lah. Perlu ada perbualan tentang inilah. Betul. Saya setuju. Banyak benda yang saya belajar ni untuk orang kata duduk borak dengan Ana ni kan. Kita dah simbang pasal AI pun ada, pasal royalty pun kita dah discuss. Kita juga discuss isu pendidikan pun ada juga sikit-sikit kat situ kan. Tapi sayangnya kita dah sampai di hujung sesi kita lah.
Kalau boleh lama memang saya nak lama kan. Tapi kita pun ada masa yang kita kena follow jugalah. So di hujung ni mungkin saya boleh minta Ana berikan sedikit kata-kata nasihat ataupun harapan apa yang Ana nak dalam industri muzik ni. Ada dua perkara yang saya nak. Satu pertamanya ialah kalau boleh saya nak masyarakat ramai sentiasa menyokong industri muzik tanah air di saluran yang betul, di mana sekiranya mereka meminati sebuah lagu itu, pastikan menghantarkan request ke stesen radio untuk kerap memainkan lagu tersebut, dan juga pergi ke platform-platform streaming yang berlesen, berbayar, untuk mendengar lagu-lagu artis-artis dan pemuzik-pemuzik yang mereka minati lah, seberapa banyak yang boleh. Because dari situ mereka dapat pastikan artis-artis yang mereka sayang, pemuzik-pemuzik yang mereka minat sokong ini dapat pulangan daripada titik peluh perjuangan mereka dalam industri muzik. Perkara yang kedua, saya nak mengajak penggiat-penggiat seni tanah air untuk mendaftarkan lagu-lagu mereka, mendaftarkan diri mereka sebagai ahli kepada semua badan kutipan royalti, tak kira sama ada untuk syarikat rakaman, sebagai seorang penulis lagu dan penulis lirik, sebagai seorang artis ataupun pemuzik sesi. Segera daftarkan diri anda sebagai ahli dan daftarkan lagu-lagu anda supaya anda dapat pulangan daripada hasil usaha anda dalam industri muzik tanah air. Tidak gunanya kita sebagai seorang pengkarya menghasilkan lagu-lagu tapi tidak mendapat penghargaan atas hasil usaha kita tersebutlah. Kalau mungkin saya boleh tambah jugalah di situ, saya juga harap pemilik-pemilik karya, penulis lirik apa semua mendaftarkan juga pemilikan dia punya lagu dan juga lirik tu di MyPo untuk bawa hak cipta lah. So dengan itu produk mereka akan dilindungi lah, terpelihara kat situ. So untuk royalty pergi dekat sana lah, daftar dengan badan-badan yang telah Ana sebut tadi tu. Nampak gayanya kan Ana, dengan apa yang dikongsikan hari ini, saya harap semua orang terbuka lah. Terbuka lah minda, terbuka mata dia untuk orang kata apa, lebih mengetahui lah tentang hak cipta, tentang royalty tu sendiri macam mana kan. Okay, untuk anda pendengar podcast kami ni, kami harapkan ambil lah orang kata apa, sebanyak mana yang boleh ilmu-ilmu yang telah dikongsikan ataupun diceritakan oleh Ana dalam siri podcast kita hari ni lah. Sebelum kita tutup kita punya sesi ni, boleh tak kalau saya nak request lah, alang-alang kita orang kata apa, dah jumpa penyanyi apa, penulis lirik apa semua kan, kita nak request mungkin 1-2 lagu. Satu dua lagu boleh separuh lagu. Separuh lagu. Okay. Boleh. Okay, saya akan menyampaikan sebuah lagu dan kreditnya kepada Suhaimi Hasan, Ultimate, dan juga saya sendiri. Lagu ini berjudul Kalau Berpacaran. Saya nak Cik Khairul nyanyi sekali dengan saya. Bagian chorus ya. Saya miming boleh lah, miming. Murut je gerak. Murut je gerak. Okey. Kalau berpacaran, jangan tunggu lama-lama. Kalau dah berkenan, jumpalah ayah dan mama. Hantarkan rombongan meminang dengan segera. Kalau terlambat, kekasihmu disambar buaya. Boleh pandang-pandang, jangan pegang-pegang, duduk renggang-renggang, bertambah sayang. Biar malu-malu, biar segan-segan, kena malu itu perisai orang beriman. Dia nyanyi dah okey, gitar pun dah okey, tiba ada bunyi kat belakang, bunyi suara saya lah mengganggu. Menjadikan lebih manis. Hanya di sini, hanya di podcast ini. Hanya di sini. Okey. Alright. Cukup satu ke nak main lagi lagu? Kita boleh sambung kat luar sana. Main sambung kat luar. Okey. Dengan itu tamatlah juga sesi podcast kita. Terima kasih lagi sekali Ana. Terima kasih sudah jemput.
bertemu dengan kami, berkongsi cerita, berkongsi pendapat berkenaan dengan hak cipta dan juga royalty apa semua. Sekian dulu daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.